Vladimir Putin telah menghabiskan berbulan-bulan berjanji kepada dunia bahawa beliau telah mencipta sesuatu yang tidak akan dapat dihentikan oleh mana-mana negara barat. Sebuah peluru berpandu yang terbang 10 kali lebih laju daripada bunyi yang mampu menembusi apa-apa sahaja pertahanan. Dan pada malam 23 ke 24 Mei, beliau menggunakan senjata itu terhadap Ukraine untuk kali ketiga sejak perang bermula. Keputusannya, $50 juta dibelanjakan untuk memusnahkan sekumpulan garaj di Bila Tserkva. Tetapi yang hampir tiada siapa perkatakan ialah pada malam yang sama, Rusia melancarkan Oreshnik kedua. Dan mengenai yang itu, mereka tidak mengesahkan apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa dan terus berdiam diri sepenuhnya. Dan anda tahu kenapa mereka buat begitu? Kerana apa yang berlaku dengan peluru berpandu kedua itu mendedahkan satu kelemahan yang Putin tidak mahu sesiapa pun lihat. Untuk memahami betapa besarnya apa yang berlaku, anda perlu tahu apa yang Putin janjikan dan bila dia memperkenalkan Oreshnik kepada dunia pada November 2024. Rusia melancarkan Oreshnik buat kali pertama terhadap Dnipro di Ukraine. Tidak lama selepas itu, Putin muncul di televisyen untuk menjelaskan apa maksud perkara itu. Dia berkata bahawa ia mustahil untuk dipintas, terbang lebih 10 kali ganda kelajuan bunyi, memusnahkan bunker bawah tanah dan segala-galanya di atas permukaan bumi. Dan kemudian dia melangkah lebih jauh. Dia mencabar Barat secara terbuka. Dia berkata bahawa negara-negara dalam Pakatan Ketenteraan Barat boleh memilih satu sasaran di Kiev, letakkan semua pertahanan udara yang ada dan dia akan melancarkan Oreshnik. Kita tengok apa yang berlaku, kata Putin. Kami bersedia untuk percubaan seperti itu. Ia adalah satu pertaruhan yang besar dan satu janji yang sangat khusus. Cuma ada satu perkara yang hampir tiada siapa sebut. Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat sendiri telah mengklasifikasikan Oreshnik sebagai senjata eksperimen. Maksudnya, ia bukan senjata yang sudah siap, ia adalah prototipe yang sedang diuji dalam pertempuran sebenar. Ia seperti melancarkan sebuah kereta ke pasaran tanpa melakukan ujian keselamatan dan mengatakan ia adalah yang terbaik di dunia. Dan selepas anda faham perkara ini, semuanya akan jadi lebih masuk akal. Kerana pada dua penggunaan pertama, Oreshnik telah dilancarkan tanpa hulu ledak yang berletupan, tanpa bom. Hanya blok logam yang memusnahkan melalui impak kelajuan tanpa meletup, hanya dengan kekuatan hentaman. Dan dalam kedua-dua kes, kerosakan adalah minimum. Tiada sebalang tanda kesan dahsyat yang dijanjikan. Pada malam itu, naratif tentang senjata yang tidak dapat dikalahkan sudah mula retak. Tetapi Rusia tetap bertegas. Dan kemudian pelancaran ketiga pun tiba. Pada awal pagi, 24 Mei 2026, Rusia melancarkan salah satu serangan terbesar tahun itu. Sebanyak 600 drone dan 90 peluru berpandu dilancarkan ke atas Kiev dan kawasan lain. Dan di tengah-tengah semua senjata itu, terdapat bintang utama Oreshnik yang dilancarkan ke arah Bila Tserkva, sebuah bandar dengan 200,000 penduduk, kira-kira 80 km dari ibu negara Ukraine. Peluru berpandu itu sampai, blok-bloknya berpisah di udara seperti yang dirancang dan mengenai deretan garaj. Ia bukan ibu pejabat tentera, bukan kilang senjata, bukan juga loji tenaga, hanya garaj sahaja. Kawah-kawah itu berdiameter kira-kira 3 meter dan sedalam 2 meter. Penduduk Bila Tserkva keluar dari tempat perlindungan dan mendapati lubang-lubang yang boleh muat di dalam sebuah bilik. Itulah hasil daripada senjata yang Putin kata akan mengubah peperangan. Penyelidik dari Defense Express mengira bahawa kesan keseluruhan Oreshnik secara praktikalnya adalah bersamaan dengan 36 drone Shahid dengan kepala peledak yang diperkukuh. Sekarang bayangkan bahawa Shahid ialah drone Iran yang murah dan digunakan secara besar-besaran oleh Rusia. Itu sudah cukup untuk menggambarkan industri ketenteraan Rusia. Mereka bergantung kepada teknologi Iran untuk kerja-kerja kotor sambil membelanjakan kekayaan untuk prototipe yang hampir tidak berfungsi. Sebagai contoh, sebuah Oreshnik berharga $50 juta. Dengan harga itu, mereka boleh membeli ratusan drone.
Malah orang Rusia sendiri pun sedar. Kumpulan ultranasionalis di media sosial melancarkan kritikan hebat. Salah seorang daripada mereka menulis, "Sekali lagi, kepala peledak kosong, kesan khas yang tidak berguna. Tiada jambatan yang musnah, tiada empangan, tiada sasaran sebenar." Bukan penganalisis Barat yang mengatakan perkara ini. Ia adalah rakyat Rusia sendiri yang menyokong perang itu. Senjata yang digunakan oleh Putin untuk menakut-nakutkan seluruh Eropah tidak mampu mengagumkan walaupun mereka yang menyokongnya. Tetapi itu bukanlah masalah terbesar pada malam itu. Kerana sementara dunia membincangkan serangan ke atas garaj-garaj, sesuatu yang jauh lebih mendedahkan sedang berlaku dalam diam. Dan soalan yang tiada siapa tanya adalah mudah. Kenapa Rusia berdiam diri sepenuhnya tentang apa yang berlaku selepas itu? Sumber perisikan sumber terbuka telah mengenal pasti tanda-tanda Oreshnik kedua dilancarkan pada malam yang sama, ditembak beberapa jam selepas yang pertama. Cuma yang itu Rusia tidak pernah sahkan. Sunyi sepi sepenuhnya. Apa yang disarankan oleh video dan analisis ialah Oreshnik kedua ini gagal ketika penerbangan dan terhempas di dalam wilayah yang diduduki Rusia sendiri di wilayah Donetsk, perhampiran bandar Avdiivka dan Yasinovata di bawah kawalan Rusia. Sementara dunia masih melihat gambar-gambar garaj itu, serpihan peluru berpandu Rusia sendiri jatuh ke atas kedudukan Rusia tanpa kerajaan Rusia mengeluarkan sepatah kata pun. Beberapa analisis tidak menolak kemungkinan bahawa ia telah mengenai pasukan Rusia sendiri. Institut untuk Kajian Perang, salah satu organisasi analisis ketenteraan yang paling dihormati di dunia, telah mengesahkan tafsiran ini. Jika pelancaran kedua disahkan, 1 daripada 4 Oreshnik yang digunakan dalam perang telah gagal. 25% kadar kegagalan pada peluru berpandu yang Putin perkenalkan sebagai senjata paling canggih di dunia. Dan tahu apa yang lebih teruk lagi dalam cerita ini? Penjelasan terbaik mengapa ia gagal adalah yang paling mudah sekali. Peluru berpandu itu gagal kerana ia dibuat dengan teruk. Sementara itu, diamnya kerajaan Rusia memberitahu banyak perkara. Seolah-olah mereka sedang mengesahkannya. Bila berjaya, mereka heboh mengumumkannya. Bila gagal, mereka sembunyikan, diam saja. Dan kesannya akan berlanjutan melebihi malam ini. Lihat, Rusia menghasilkan kira-kira 5 Oreshnik setiap tahun. 1 dalam setiap 2 bulan. Ia adalah senjata yang sangat jarang, amat mahal, digunakan untuk menimbulkan ketakutan. Kesan yang dicari bukanlah kemusnahan, tetapi kesan psikologi. Tetapi kesan itu bergantung pada satu perkara. Kepercayaan bahawa peluru berpandu itu sebenarnya adalah seperti yang dikatakan oleh Putin. Cuma sekarang kepercayaan itu sedang mula hilang. Dalam ketiga-tiga penggunaan itu, polanya adalah sama. Janji besar, hasilnya menyedihkan. Dan sekarang kita ada satu kegagalan yang Rusia cuba sembunyikan. Dan ini ada akibat yang nyata sebab sekutunya sedang memerhati lawannya juga. Setiap kali senjata yang tidak terkalahkan itu gagal menepati janji, kredibiliti Rusia semakin mengecil. Negara-negara yang bergantung pada kuasa tentera Rusia untuk merasa dilindungi sedang melihat secara langsung nilai sebenar kuasa itu dalam praktik. Ingat cabaran yang dibuat oleh Putin kepada Barat itu? Pilih satu sasaran di Kiev. Mari kita lihat apa yang akan berlaku. Barat tidak perlu memberi jawapan. Oreshnik menjawab dengan sendirinya. Sekarang saya mahu tahu pendapat awak. Adakah awak rasa Rusia akan terus menggunakan Oreshnik sebagai alat intimidasi walaupun dengan keputusan-keputusan ini? Tinggalkan di ruangan komen. Jika kandungan ini membantu anda memahami apa yang sedang berlaku, kongsi dengan seseorang yang juga mengikuti perang ini. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Kami akan terus memantau segala yang berlaku di Ukraine. Jumpa lagi.